Ke nafsu tadi dia bagi ada 7 bagi. Pertama, nafsu paling teruk, langsung tak kenal masjid surau, dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal. Itu orang kafir tu. Itu nafsu ammarah. Dia naik sikit ada kesedaran, kebiasaan kita ada kesedaran. Dan kita nak jadi baik. Cuma kadang-kadang tahu dia nak handle lagi. Banyak jalan jatuh macam budak petatih. Itu dia panggil nafsu lawamah. Dia dah belajar, dia dah tahu, dia cela nafsu dia jahat, dia bertobat. Dia jatuh balik, cela balik diri dia tobat Allah Ta'ala. Dia prepare lagi cantik, kukuh, perjalanan dia mula mantap, itu dia panggil mulhamah. Dia macam dapat pancaran ilham daripada Ta'ala, ilham ni elok. Dan bila dia tamakun tetap je, itu dia panggil mutmainnah. Kalau kita mati dalam keadaan ketiga itu, mutmainnah, confirm syurga. Tapi masalah dia, kita tak tahu di ujung. Kadang-kadang di awal cantik, di ujung dia terpusing balik pun ada. Kadang-kadang di awal teruk, di ujung pula dia cantik pun ada. Itu keadaan dia. Sebab dikira di ujung umur. Oleh kerana itu di ujung umur tempat kiraan. Dan ujung umur ni rahsia kita tak tahu. Tak besok datangkah bila. Maka kita sentiasa mengingati dia. Dalam setiap kelipan mata dan nafas. Fi kulli lamhatin wa tiap-tiap lamhat, kelipan mata. Wa nafasin, tiap-tiap nafas. Kita ma'allah. Ya, kalimah la ilaha illallah itu sentiasa makna dia kita pakai. Mana kita berpandang ketuhanan Allah yang semua dalam genggaman dia. Dan setengah daripada genggaman dia apa? Qayyum. Apa makna qayyum? Dia yang mentadbir, yang menguasai segala-gala. Jadi kita terasa kita dalam genggaman dia. Kita terasa keterikatan kita dengan Allah. Itu sangat cantik kedudukan iman dia. Ya, dia terasa, bukan tahu ya. Tahu semua dah tahu. Tanya kita ni apa? Kita ni semua dalam genggaman kuasa Tuhan. Ya. Kita bila tanya ada rasa. Bila rasa tu payah sikit. Kadang-kadang terasa orang kuat lagi, dia terasa diri lagi. Dia sampai fana kan, dia lenyap tu akan dapat rahsia-rahsia daripada Ta'ala.